Assalamualaikum and hai semuanya. Selamat berpuasa Bu Manis ucapkan buat semua. Untuk kali ni Bu Manis nak kongsikan resepi dan cara nak buat kek yang paling mudah, paling senang tapi sedap. Kek pisang. Tambah-tambah bulan puasa ni kadang-kadang pisang tu ada tapi kita tak tahu nak buat apa kan. Boleh cuba buat kek pisang ni, sesuai sangat jadikan orang kata dessert nak buka puasa ataupun makan masa more tu kan. Jom kita tengok cara-caranya. Okey, untuk kek pisang kali ni Bu Manis gunakan 3 biji pisang Cavendish atau kadang-kadang orang panggil pisang montel. Pisang montel ni Bu Manis guna yang pisang yang dah betul-betul dah masak tau. Kalau kita tekan tu dia macam lembek-lembek sikit, dah memang sesuai sangat nak buat kek. Saiz dia besar-besar macam ni lah. Memang sesuai sangat lah nak buat kek orang kata. Jomlah kita tengok cara-caranya. Mula kita kena lenyek-lenyekkan lah kita punya pisang ni kan sampai betul-betul hancur. Tapi kalau sikit-sikit kita hancur sangat pun tak apa pun, tak ada masalah. So untuk jenis pisang kan, kalau kawan-kawan tak ada pisang Cavendish atau pisang montel ni, nak gunakan pisang berangan ke pisang emas pun boleh juga. Kalau macam pisang emas tu kan lagi manis, so boleh kurangkan nanti dia punya sukatan gula tu. Untuk pisang ni, kek pisang ni Bu Manis gunakan dalam 3/4 cawan gula pasir. Kalau kawan-kawan nak guna gula perang pun boleh juga. Sukatan gula ni untuk kek ni Bu Manis rasa dah sesuai dah. Dia macam tak manis sangat macam tu. Bu Manis suka macam tu, tapi kalau kawan suka macam nak manis sikit, guna 1 cawan gula pun boleh. Lepas tu hancur-hancurkan bagi dia betul-betul sebati dengan punya gula dengan pisang tu kan. Hancur-hancurkan lagi sekali. Lepas tu Bu Manis masukkan juga 1 sudu kecil garam. Bu Manis suka bubur garam sikit dalam kita punya kek pisang ni supaya dia rasa macam manis macam tu kan. Baru sedap kek pisang tu kita makan. Lepas tu gaul-gaulkan lah lagi bagi dia betul-betul rata macam tu. Kemudian Bu Manis letakkan setengah sudu besar atau 1 sudu kecil baking powder dan juga suku sudu besar soda bikarbonat. Tujuan kita letak soda bikarbonat dengan baking powder ni siap-siap dekat dalam kita punya pisang yang kita lenyek tu kan. Kenapa tau? Sebab nanti bau yang kita punya kek pisang tu nampak yang sedap-sedap macam kita beli kat kedai kan, kita nampak serat-serat pisang tu kan. Kita nak macam tu. Untuk soda bikarbonat tu jangan buat banyak sangat kan. Kalau buat banyak sangat dia rasa macam pedar tu kan. Biarlah 10 ke 15 minit biarkan dulu. Kemudian kita pukul lah 3 biji telur. Pukul macam kita nak buat telur dadar tu je. Untuk buat kek pisang ni tak perlu nak guna mixer pun tak apa. Pukul guna tangan je. Pukul kuat-kuat sikit tu lah macam kita nak buat telur dadar tu kan. Masukkan juga 1 penutup kecil esen vanila. Esen vanila nak bagi hilang bau hanyir telur tu kan. Tapi kalau kawan ada esen pisang pun boleh juga. Esen pisang tu dia wangi sikit. Kemudian masukkan 1 cawan minyak masak. Bu Manis guna minyak masak biasa tu, minyak masak sawit tu kan. Tapi kalau kawan nak guna minyak jagung pun boleh juga. Tak ada masalah. Nak guna butter yang cairkan pun boleh. Tak ada masalah juga. Gaul-gaulkan lah bagi betul-betul rata macam ni. Macam ni lah tekstur dia. Kemudian bolehlah masukkan kita punya tepung. Masukkan 2 cawan tepung gandum. Untuk tepung gandum ni Bu Manis dah siap ayak tau. Nanti kawan-kawan ayaklah dulu tepung gandum tu. Kita eloknya kalau kita nak buat kek ni, kita kena ayak dulu tepung tu. Baru cantik nanti kita punya kek tu. Lepas tu gaul-gaulkan lah kita punya adunan ni sampai tepung tu dah tak ada ketul-ketul. Bagi betul-betul sebati dengan kita punya tadi telur dengan minyak dengan sebagainya tu kan. Bagi betul-betul semua sebati. Tengok tu kita punya pisang yang kita lenyek tadi, yang kita dah bubur soda bikarbonat dengan baking powder kan. Dia dah kembang elok macam tu dah. Lepas kita dah dah biarkan dia 10 ke 15 minit macam tu kan. Macam ni dah okey dah. Sekarang bolehlah kita nak masukkan adunan yang kita dah gaul sebati ni kan. Kita punya telur, kita punya minyak masak, kita punya tepung gandum. Masuk sekali dekat kita punya pisang yang kita dah lenyek tadi, sekali dengan gula pasir dan juga soda bikarbonat dan baking powder. Gaul bagi rata semua. Bagi betul-betul campur kita punya adunan dua-dua ni sekali. Kiranya memang mudah sangat kita nak buat kek pisang ni kan. Tak perlu nak ada mixer pun tak apa. Kita guna tangan je, gaul-gaul sampai sebati, sampai betul-betul semua tu bercampur aduk elok. Macam ni tekstur dia kira okey dah lah. Bila kita buat kek sendiri ni, kek pisang sendiri ni, kita tak ada bubur pengawet ke apa, so memang elok. Orang kata memang betul-betul fresh from the oven lah kan. Macam ni tekstur dia memang dah okey sangat. Boleh transfer masuk dalam kita punya loyang. Untuk loyang tu bermakna letak baking paper, siap-siap senang nanti kita nak buat keluar kan. Boleh bakar 175 darjah Celsius 35 hingga 40 minit bergantung pada kita punya oven masing-masing. Lepas tu anak-anak Bu Manis request nak letak macam bekas cupcake macam ni, letak sprinkle macam tu pun boleh juga.
bakar 20 hingga 25 minit pun sama, bergantung pada oven masing-masing. Untuk cupcake tu bakar sekejap, tak lama sangat. Alhamdulillah, siap dah sudah kita punya kek pisang kita. Elok je kejadian dia kan. Dia merekah ke atas tu tak apa. Nanti bila kita bawa keluar, nanti dia tutup sendiri tu dah sejuk kan. Kira ni memang betul-betul dah masak dah. Tapi kalau kawan nak make sure lagi, boleh cucuk guna garfu macam tu. Tu bekas Bu Manis dah check guna garfu, memang betul-betul dah masak elok dah. Macam ni bolehlah kita potong, ikutlah kesusahan masing-masing nak potong macam mana pun kan. Macam ni Bu Manis tengok ni. Bu Manis tunjuk tekstur dia. Cantik je betul-betul. Dia nampak ada punya serat-serat pisang macam kita beli kat kedai kek pisang tu kan. Dan memang kata kat dalam tu lembut lah, sedap je nak makan. Rasa pun tak manis sangat kek pisang Bu Manis ni. Bolehlah kawan-kawan cuba resepi kek pisang kali ni. Untuk loyang tu bergantunglah masing-masing nak guna loyang macam mana pun boleh. Untuk Bu Manis, anak-anak Bu Manis mereka nak buat dalam bentuk cupcake macam ni kan. So Bu Manis dapat dalam 8 biji cupcake dengan satu bekas loyang panjang tadi macam tu. Lepas tu bolehlah hidang macam ni, sesuai sangat dijadikan dessert buat berbuka puasa ataupun makan moreh nanti. Bukan saja anak-anak suka, orang tua-tua pun suka makan kek macam ni kan. Semoga resepi kali ni memberi manfaat buat kawan-kawan yang menonton. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share and komen ya. Jumpa lagi di video seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.